buat? Buat ke tak buat? Cakap buat. Buat ke tak buat? Lepas ni jangan buat lagi tuduh cikgu macam-macam tau. Cikgu nak dengar dah. Awak tak nak sekolah, awak cakap kat mak awak. Okey? Tapi jangan tuduh cikgu buat itu, buat ini pada awak. Itu bagi Faham? alasan tak nak sekolah. Ya. Itu salah dah. Tapi kalau saya tak sekolah banyak hari saya tak boleh sekolah dah. Yelah, memangnya. Lepas tu tuduh cikgu macam-macam. Nanti mak awak serang cikgu. You nak mak kamu serang cikgu-cikgu kat sini ke? Padahal kawan satu kelas semua kita tak ada. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Atirah Nabihah binti Aizam dan pada hari ini saya ingin berkongsi tentang teori label. Pertama sekali, apa itu teori label? Teori label merupakan teori sosiologi yang menyatakan bahawa apabila seseorang individu diberikan label negatif oleh masyarakat, mereka akan cenderung untuk mempercayainya dan akhirnya melakukan label negatif yang telah diberikan oleh mereka. Sebagai contohnya, apabila seseorang individu itu diberikan label seperti nakal, mereka akan mula mempercayai label yang telah diberikan oleh masyarakat dan akhir sekali mereka akan melakukan lebih banyak kenakalan. Teori label ini bukan hanya berlaku di sekolah semata-mata, tetapi boleh juga terjadi di dalam rumah. Sebagai contohnya, apabila ahli keluarga sendiri seperti ibu bapa ataupun adik-beradik memberikan gelaran negatif seperti pemalas, kanak-kanak tersebut akan mula mempercayai label tersebut. Kemudian mereka akan berhenti mencuba dan hilang motivasi. Hal ini demikian kerana mereka hilang sokongan daripada ahli keluarga mereka. Kesannya, tingkah laku malas mereka akan menjadi lebih jelas dan lebih kerap. Kesimpulannya, label boleh mengubah tingkah laku seseorang, tetapi dengan adanya sokongan dan juga peluang, seseorang boleh mengubah cerita hidupnya. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.